Nak jatuh. Rasanya ada impact tak kalau kita tembak air tin Coca-Cola ni menggunakan F4 Superior? Okey, kita goncang bagi kau. Goncang, jangan tak goncang. Goncang, jangan tak goncang. Macam biasa, gel yang digunakan adalah 7 ke 8 mm punya soft gel. Sangat-sangat soft. Are you ready? Let's go. Round 1. Round 2. Cuba hampa tengok ni, walaupun tin ni keras, impact dia tetap ada. Walaupun dalam tin tu dah tekanan tinggi, soft gel ni mampu bagi impact juga. Cuba tengok tu, ada kesan-kesan kemek tu, halus je. Bayangkan kalau hard gel macam mana pula. Kita teruskan dengan pusingan ketiga. Kali ni kita tukar kedudukan dia. Tengok ni kesan tembakan impact daripada soft gel. Yang bestnya dia meletup tau. Satu perkara yang aku tak jangka, masa letupan tu berlaku, aku terkejut juga sebenarnya. Tak sangka boleh sampai tahap macam ni. Kira F4 Superior Carbon Edition yang aku ada ni power juga kan dia punya pressure. Yang ni yang menyebabkan aku nak tembak macam-macam lagi. Tunggu. Like, komen dan share pada hampa yang suka tengok konten-konten eksperimen macam ni.